Assalamualaikum. Okey, tak ada benda nak cerita melainkan konflik di Timur Tengah lah. Melainkan itu konflik antara Iran dan Israel lah. Okey, ada 3-4 perkara yang aku nak bercerita lah. Satu dia adalah bab pertama kalinya Iran menggunakan hypersonic missile yang berkelajuan tinggi 6 plus lebih daripada Mach 16. Itu dia. Mak lebih kurang lah Mak 16. Katanya lebih daripada 15 tapi kita anggaplah Mak 16 plus saja dia. Namanya sijil, iaitu batu atau tanah liat yang dia dibawa oleh burung ababil. Kan nama tu diambil dari surah Al-Fil lah dia. Aku ada post tadi satu video tentang macam mana bila dia terbang tu dia boleh forming dengan satu plasma, bentuk plasma di mana memang laju lah. Jadi panasnya, dan dia boleh juga bawa apa ni, selain daripada konvensional dia boleh bawa juga payload yang apa ni, bertaraf nuklear lah. Kita tak tahu dia Iran ada atau tidak, wallahu alam lah kan. Dan orang kata yang ini dibawa oleh barang-barang ni, teknologi ini dibekalkan oleh China. Sebab ada beberapa apa ni plane China, kargo China yang singgah kat Iran 2-3 hari ni, cerita dia masuk juga dalam Korea, cerita dia. Yang best itu, semua pesawat yang dari China tu depa set kepada nak pergi ke Luxembourg kan, cerita dia. Europe. Tapi tak pergi sana. Dan sepanjang perjalanan tu depa hilang daripada, kebanyakan perjalanan tu depa hilang daripada radar, depa matikan sama transponder. Bila dah dekat sampai baru depa buka balik transponder, bila dah selesai depa pergi sama juga hilang juga. Dia orang start daripada tutupnya transponder dekat area wilayah Yunnan lah, cerita dia. Itu satu lagi perkembangan lah. Satu lagi perkembangan ialah Russian punya Shadow Fleet, tanker minyak Shadow Fleet dia panggil, uh, bawa minyak banyak lah, cerita dia. Tak pasti bawa minyak siapa, tapi dikatakan berlanggar collision dan terbakar di Selat Hormuz, berhampiran dengan pintu masuk kepada Teluk Parsi itu sendiri, di mana negara-negara seperti Qatar, Bahrain dan sebagainya memang masalah dia kan. Base tentera Amerika ada banyak kat situ, belah-belah situ. Jadi tak boleh ada keluar masuk lah. Memang kuat sibuk lah itu. Jadi terbakar tu tak tahu macam mana. Adakah sengaja dibakar atau wallahualam, kita tak tahu. Kemungkinan tu ada cerita dia. Sebagai sabotaj seorang untuk menghalang apa ni, menghalang kemasukan tu. Dan Iran dah bagi warning dekat US, mengatakan dia orang dah lock semua US base, tak kisahlah dekat Bahrain ke, dekat Qatar ke, dekat Dubai ke, dekat mana-mana lah semuanya yang berkaitan dekat situ. Even dekat Oman, dekat apa ni, mana lagi, dekat Turki ya, Incirlik tu. Lagi beberapa lagi lah. Mereka dah lock. Memang peluru pandu Iran memang boleh sampai ke situ jarak-jarak tu. Jadi total lebih kurang dalam total apa ni tentera US yang bertebaran dekat semua airbase tu, dekat semua base-base tu ada lebih kurang dalam berapa ya? Dalam 300 lebih lah. 200,000 macam itulah lebih kurang kan. Dekat Djibouti dan sebagainya. Okey. So kau kena faham satu, dekat Djibouti ada satu pangkalan tentera Cina bersebelahan juga dengan tentera US. Kalau benda ini berlaku, kemungkinan China mungkin akan sekat US daripada join benda ni kan dekat area Djibouti itu sendiri. Kalau depa nak buka apa ni daripada Diego Garcia, depa nak support kat Djibouti sebagainya, depa kena lalu kat Teluk Aden. Bila kat Teluk Aden tu Yemen lah, Houthi lah, depa akan kena serang kan, cerita dia confirm kan. Jadi aku nampak serangan ni dia mungkin akan datang daripada apa ni, dia betul daripada US lah, tapi dia kalau dibuat daripada US, dia akan letak apa ni pesawat tu dekat Diego Garcia lah. So kalau ada kemungkinan Diego Garcia akan ada perang lah, situ dia akan dihentam oleh, sebab misal daripada Iran tak sampai ke Diego Garcia, tapi misal daripada siapa ni, daripada Yaman, Houthi punya kawasan, insyaAllah boleh sampai. Jarak dia. Sebab apa ni, contoh macam Fatah tu kan, yang dia punya misal dekat Iran tu, jarak dalam 1,400-1,500 kilometer.
Kan kemungkinan tu adalah. Tapi aku rasa dia tak tembak Diego Garcia, tapi dia akan bagi amaran supaya jangan US jangan campur tangan, kata dia. Kan. Ini urusan antara pesimistik orang tahu tanya-tanya, macam mana pula komando-komando apa ni Iran itu hari mati ramai semua sekali sentak. Itu semua dah kecoh dah sebenarnya maklumat tu. Di mana Amerika yang terlibat kan membasang tracker lah sebagainya. Tracker tak ada masalah. Sebesar sekecil benda boleh kita buat tracker, tak ada isu benda tracker ni, kita dia. Jadi kalau tak mungkin letak dekat kereta, dekat beg, dekat segala-gala benda lah tracker ni. Ataupun depa gunakan Pegasus, cerita ya. Bila dia orang gunakan Pegasus, bila Iran ni pergi ke apa ni buat perjumpaan meeting itu hari untuk nuklear punya tu, tiba-tiba mungkin depa hack melalui guna Pegasus dan update dan sebagainya. Lepas tu dia tracking melalui telefon lah. Penggunaan telefon satelit, penggunaan telefon every elektronik memang membahayalah pada masa zaman-zaman ni, saya kata. Jadi apa yang aku nampak, benda ni mungkin escalate lah. Jadi aku nasihatkan kepada kawan-kawan kita yang kat Malaysia ni semua ni, be prepare lah. Kita dah save, apa ni, simpan bahan-bahan makan. Tak soal banyak-banyak, nanti kan membazir pula, cerita dia. Cukup lah untuk 2-3 bulan, cerita dia. Sebab kita tak tahu ekonomi dunia ni akan teruk macam mana, cerita dia. Dan tapi macam aku cakap lah, kan, kemungkinan dekat Selat Melaka akan ada sabotaj untuk mengelakkan fleet US dan Australia daripada Guam, daripada Hawaii, daripada Australia dan New Zealand untuk pergi ke sana, cerita dia. Kemungkinan akan berlaku beberapa insiden lah dekat Selat Melaka, kita tak tahu. Tapi aku besar kemungkinan yes, cerita dia. Kan dekat China, dekat apa ni di Laut Cina Selatan, tahu China mungkin kontrol lah lebih itu satu hal lah. Tapi sebab masing-masing tak nak bagi US join. Sebab kalau US join memang dia akan jadi perkara ni besar, cerita dia. Sebab bila US join, cerita dia, secara automatik siapa tu, UK dan banyak lagi negara akan join lah. Sebab dia bawah dalam satu grup NATO, cerita dia. Kan. Tapi persoalan ada kawan tanya, kalau NATO katalah jadi perang, adakah Turki akan join NATO untuk tu? Yes, aku tak terkejut, cerita dia. Kau jangan terkejut. Bila Turki akan join Amerika dan join Israel untuk serang Iran, aku tak terkejut sebab panjang cerita ni. Kan aku cakap kan ramai yang penyokong kuat Turki kan akan melompat meroyan, cerita dia. Jadi tak apalah kan. Jadi tadi juga ada beberapa video ustaz-ustaz lebay-lebay yang dekat Malaysia ni yang pro CIA dan ikut naratif CIA ni, aku gelak je dia. Lepas tu yang seorang lagi tu yang influencer buku tu pun sama juga. Okay, tak apalah. Tapi aku punya persoalan ialah how do this war macam nak berubah tahap berapa je, fasa berapa. Dan aku nampak kemungkinan untuk jadi besar tu tinggi kalau Amerika buat kerja gila, Donald Trump akan buat kerja gila. Kalau rakyat dia tak menyekat Donald Trump, memang dia akan jadi masalah lah. So sekarang ni tepulan pada rakyat dari Amerika lah. Adakah mereka nak askar-askar mereka mati dekat, bodohnya mati macam dekat yang apa ni, negara-negara Afghanistan, dekat mana tu, apa ni, dekat Iraq dulu sebagainya. Jadi itu kita tak tahu kan. Tapi dia orang dulu mungkin dia orang terima, tapi sekarang dia orang kata mengarut sebab ini war antara Israel dengan Iran. So sepatutnya Amerika tak campur tangan lah. So aku harap lah Amerika tak campur tangan. Tapi kalau Trump bodoh, aku terang-terang cakap lah, kedutaan Amerika, England, British kan, cerita dia, dengan Jerman di seluruh dunia memang akan kena lah, cerita dia. Itu je yang dia cakap lah. Kan, memang dia orang akan retaliate lah. Dia ejen-ejen apa ni, Iran ada banyak, cerita dia, yang terkejut. Kan. So be prepare lah, cerita dia. So adakah Malaysia akan join Amerika? Ada yang tanya, adakah Malaysia akan, bang, Malaysia ni mungkin tak join cara direct, cerita dia, tapi aku nampak lebih kurang macam sokongan akan dibagi lah, cerita dia. Jangan terkejut, jangan marah, tapi itulah kenyataan dia. Sebab
Sebab kerajaan kita lemah, kata dia. Kan? Tidak ada stand sendiri, kata dia. Payah nak cakap. Malas. Jadi kalau ikutkan teori dia, ini baru sijil. Guru pandu sijil yang kelajuan yang 16 yang diketahui orang ramai, tapi yang tak diketahui aku assume anything bawah 20 lah. Anything bawah 20 punya pelajaran bunyi. Dan dia punya glide vehicle dia memang gila babi lah. Memang susah nak detect. Lalu dia lagi satu. Facilities Iron Dome, TED, apa Aero dengan David Sling, semua dah kehabisan, depleted dia punya apa ni, interceptor lah, dia punya misal dia untuk intercept. Jadi kemungkinan dia orang tak boleh berfungsi dah. Sebab kalau kau tengok dalam banyak-banyak video, penghantaran misal daripada Iran ni, dia bukan dah lagi ikut gelombang, tapi dia tak tentu arah masa dia, cerita dia. So aku assume kalau Iran ni tu, lepas tu dia backup oleh Houthi pula lagi, memang apa ni, dia punya air defense dekat dekat Israel memang habis lah, tak boleh nak support lah, cerita dia. Dia punya, yalah, nak reload tu hal, lepas tu bahan stok pun tak ada, cerita dia, stockpile. So dia orang terpaksa gunakan cara-cara macam dia orang buat dekat apa Hezbollah dulu lah, dengan ada dia punya aset-aset dan orang-orang yang dia boleh bayar, termasuklah ustaz-ustaz dan ulama-ulama yang dia orang boleh bayar, cerita dia, untuk apa ni, nak tukar mindset orang-orang, kata oh ini semua Syiah ni jangan tolong sebagainya. Dia orang macam tu. Okey, tiga benda yang apa CIA memang dari dulu lagi buat benda, ialah tiga benda ni memang cara yang mereka tahu macam mana nak lemahkan Islam. Tiga benda. Satu, perempuan, confirm. Duit, confirm. Ketiga, agama. Hoi, mereka lagi jadi lebih ustaz daripada ustaz. Mereka jadi ulama' lebih ulama' daripada ulama'. Dia orang siap beli semua ulama'-ulama' ni. Dia orang lebih. Hoi, dia orang sambut buat benda tu. Dan yang best tu, yang ulama'-ulama' ni, ustaz-ustaz ni, lebay-lebay ni, yang terpengaruh ni kan, tak tahu macam mana. Ada akal, kita akal, kita tahu macam tu. Dia orang ditangkap, dia tahu, kena kenal. Oh, orang ni ada nama situ. Orang ada nama ni. Lepas tu macam mana dia punya sentimen dia. Lepas tu dia bercucuk sentimen orang tu sikit-sikit. Jadilah macam yang berlaku dekat Malaysia. Ramai cerita dia. Aku malah sebut. Mufti pun ada cerita dia. So, kau fikir-fikir sendirilah. Kan? Yang boleh dicucuk dan boleh dibeli. Kan? Sentimen dia cerita dia. Benda tu. Kalau kau nak tahu lah cerita dia. Dekat Indonesia dulu siap jadi ulama'. Ulama' besar. Orang Belanda cerita dia. Lepas tu dia jadi proxy British dekat Mekah pun dulu pun ada juga cerita dia. Tak ada kerja orang. Dia sanggup buat macam tu. Kau bayangkan, yang rapat dengan Shah Iran dulu tu siapa juga? Sama juga, dia sanggup buat macam tu. Sedangkan dia ada keluarga dekat itu. Nama dia Ali Cohen apa sebagainya. Kau bayangkan. Jangan terkejut diorang ni. Aku cakap kau, diorang tahu ustaz-ustaz ni, oh macam ni, dia orang baik lah. Oh, cerita-cerita, oh, kita pun sokong ni, cerita dia. Tahu walhal kita tak tahu dia tu adalah siapa, cerita dia. Kan? Dia tu adalah yang memang dia punya kerja ni untuk brainwash geng-geng ni. Geng-geng ustaz dan lebay ni. So kalau kau nampak ustaz dengan lebay ni sekarang ni, tiba-tiba je bawa kecoh dengan cerita apa ni, cerita Sunni sebagai Syiah ni kan, kau harap kau berhati-hatilah cerita dia. Sebab kau tengoklah benda masa GSB dulu pun kecoh kat itu. Betul senyap. Kan tak contoh dia. Masa Israel kena apa ni? Gaza kena bantai sebagainya oleh Israel tu, dia orang tak bising, tak ada keluar muka kat banyak posting ke apa-apa. Tak ada cerita dia. Kan, tapi bila Iran kena tu, wah, kau main setiap masa keluar dalam media sosial sebagainya. Jadi kita boleh kenal lah, tak boleh cakap lah geng-geng ni. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.